Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Nampaknya saya hari ini buat apa ini? Bersiarannya 2 kali saya. Dari pukul 8 tadi sehingga pukul 9, kemudian 9.30. Ini kira orang kata kalau apa dia punya dalam bahasa Inggeris dia kata endurance. Endurance. Admin kata endurance lah saudara. Apa khabar saudara Azrul Jalil, saudara Mazlan Lan, Waalaikumsalam. Jadi dalam endurance inilah saudara. Sebab tadi pukul 8 tadi saya bersiaran bersama dengan Yang Berhormat Datuk Ahmad Maslan, Timbalan Menteri. Bekerja saudara, habis saja daripada pejabat dia terus balik ke studio. Sebaiklah dekat saudara. Dalam tempoh lebih kurang dalam 15 minit saja sehari saudara. Dalam bekerja ni letih juga dah nampak guys saudara. Macam mana? Apa khabar saudara Man Andy, saudara Cik Mat Mohaini dari Taping Perak, Madlan Lan, saudara Muhammad Ali, saudara Puan Rosmini, salam dari Pontian. Begitu juga Bos Cakoy. Terima kasihlah menghantar sekeping hati untuk saya. Saya sebenarnya letih ni saudara. Sementara itu menanti sahabat kita, saudara Azan, Azam Ismail yang akan hadir. Dia pun tak tahu ke mana dia nampaknya. Mungkin tercari-cari. Puan Asnah, apa khabar Puan Asnah? Baik, saudara. Yang mana yang tak sempat saya santuni, saya akan santuni satu persatu nanti ya Puan Asnah. Rabudin Pasarat dari Senaling ke Negeri Sembilan. Apa khabar saudara Rabudin? Begitu juga teman-teman yang lain, Puan Rosmini, saudara Muhammad Ali, saudara Roipa dari Dungun. Saudara. Baik, saudara. Hari ini hari Rabu, saudara. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Jun, malam lah. Siang tadi pun dari pukul 8 tadi pun 18 bulan juga saya bersiaran sama Datuk Ahmad Maslan. Tapi ini malam ni saya bersama Saudara Azan. Saudara Azan Ismail. Tajuk pencerahan malam ini adalah anak kecil main api. Sebab saya mengundang Datuk Saudara Azan tadi sebab beliau adalah merupakan pimpinan Parti Keadilan. Penting saya nak tahu. Dalam waktu yang sama juga saya harus memulakan pencerahan saya, saudara Lee ZN. Saudara Lee ZN, kita mulakan pencerahan kita dengan sedikit mutiara kata. Saudara, hidup ini indah jika kita tahu menghargainya, saudara. Hidup ini indah seandainya kita tahu menghargainya. Jadi lihatlah kiri kanan, depan belakang. Nescaya kita akan lebih bersyukur kerana kita dapat melihat kita masih bernasib baik berbanding dengan orang lain, saudara. Kerana keajaiban bukanlah perkara yang mustahil. Apa yang menjadikannya mustahil adalah anda tidak percaya ia boleh berlaku dalam hidup anda. Itu mutiara kata kita, saudara. Saya lihat nampak saya tetamu kita dah sampai juga, saudara. Tapi bagaimanapun saya harus memberi peringatan sebelum saya memberi pencerahan malam ini, saudara. Lebih lagi kepada pimpinan di Anjung Kuasa di Seri Perdana, saudara. Saya mengharapkan agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang dan khawatir seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis, saudara. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya ingin berpesan kepada anda. Anda diizinkan, tak ada masalah. Saya dan tetamu saya mengizinkan anda untuk menyunting semula dan masukkan dalam mana channel. Tetapi, anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu, tetamu saya juga tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Bila dalam pencerahan politik, kadang-kadang ada yang sensitifnya. Dan bila kita memberi pandangan dan pencerahan, begitu juga tamu saya, kita mesti berpegang pada prinsipnya. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu prinsipnya. Kalau bersetuju, alhamdulillah. Tapi kalau tak bersetuju, tak ada masalah, saudara. Kalau nak minta disantuni, boleh hantar kiriman pada saya. Tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Kerana selalu saya jelaskan, AHF, Amir Hijaz Feni, saudara, adalah bicara di kalangan warga cinta damai. Kita warga cinta damai menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Dalam waktu yang sama juga, saya ingin berpesan pada teman-teman. Bila anda menghantar kiriman, tulisan dan sebagainya, pastikan, saudara, pastikan anda catatan anda itu
mestilah mengikut perkembangan dan tidaklah melampaui, saudara. Kerana tulisan anda dipantau oleh SKMM. Itu peringatan saya. Baik, saudara, awalannya, saudara, saya harus melaporkan tentang kedudukan laporan kaji cuaca yang baru saya terima sebentar tadi, saudara. Mengikut Jabatan Kaji Cuaca, terdapat 9 negeri yang bakal dilanda oleh angin kencang, ribut petir dan juga hujan lebat. Iaitu di Kedah, kawasan Bandar Baru, di Pulau Pinang, kawasan seberang Perai, di Perak, di Krian, Larut, Matang, Selama dan Hulu Selangor. Begitu juga di Kelantan, di kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Di Terengganu, kawasan Besut, Stiu, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Sebab saya mengundang ni orang Kuala Terengganu, saya nampak kaya tak ada hujan lah di Kuala Terengganu. Di Pahang, kawasan Jerantut, Bentong, Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Johor, seluruh negeri Johor juga bakal dilanda oleh hujan lebat dan angin kencang. Di Sarawak, kawasan Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Sariki, Mukah, Tanjung Manis, Kapit, Bintulu, Miri, Subis, Beluru, Marudi dan juga Limbang. Sementara itu di Sabah, saudara, kawasan pedalaman di pantai barat, Tawau, Sandakan, Telupit, Beluran, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Ingat, saudara, laporan ramalan kaji cuaca ini ramalan, saudara. Kita bukan Tuhan. Ramalan kaji cuaca ini sehingga lewat dini hari. Berhati-hatilah, saudara. Baik, saudara, dalam waktu yang sama saya harus menjelaskan. Laporan terbaru juga saya terima daripada Kementerian Kewangan yang menyatakan bahawa harga runcit RON 95 kekal. Alhamdulillah. Tetapi RON 97 naik 7 sen. Aduh. Bergeduduplah satu Melaya nanti, saudara. Harga runcit RON 95 kekal pada paras RM2.05 seliter, manakala RON 97 meningkat 7 sen seliter daripada RM3.07 kepada RM3.14. Tapi RON 97, saudara, ini orang-orang kayangan, saudara. Ini adalah bagi tempoh 19 hingga 25 Jun, saudara. Menurut Kementerian Kewangan, memaklumkan harga runcit diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada paras RM2.15 seliter. Sementara di Semenanjung Malaysia, naik sebanyak 7 sen seliter daripada RM2.74 kepada RM2.81 seliter. Jangan balin telur ke saya, saudara. Ini laporan daripada Kementerian Kewangan. Aduh, tak sanggup telinga ini mendengarnya. Saya tahu. Sebab itu saya kata berhati-hati, saya. Bila saudara menulis ini, berhati-hati. Sebab tulisan anda dipantau oleh Kementerian SKMM. Ini saya pesan, saudara. Kerana harga runcit di Semenanjung masih lagi dianggap kekal rendah berbanding harga yang diapungkan pada 10 Jun 2024, iaitu RM3.35. Itu 2024. Tapi anda pastilah mempunyai banyak alasannya. Kementerian Kewangan memaklumkan penetapan harga itu adalah berdasarkan pada harga runcit mingguan produk petroleum yang menggunakan formula mekanisme harga otomatis. Ini Kementerian Kewangan menyatakan bahawa kerajaan akan terus memantau perkembangan ini. Kerana sebagaimana saya katakan bahawa sejak berlakunya peperangan antara Israel dan juga Iran, apabila terusan Hormuz ditutup oleh Iran, tentulah ia mengundang masalah harga minyak, saudara. Apa khabar, saudara? Baik, alhamdulillah. Ini saudara Azan, saudara, sudah pun sampai dari Terengganu. Saudara Azan adalah merupakan pimpinan keadilan. Dulu saya rapat dengan saudara Azan ni waktu beliau menjadi ahli parlimen kawasan Indra Mahkota Pahang. Saya ingatkan itu hari dia akan kekal di situ. Rupanya dia diletakkan bertanding di Kuala Terengganu. Betul. Itu kawasan kemalangan lah. Apa khabar, saudara Azan? Baik, alhamdulillah. Boleh bagi sepatah dua kata pada pelayar saya sebelum saya melaporkan. Ada 2-3 perkara lagi. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih banyak pada Datuk, kawan lama, kawan yang kekal lah sebagai sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang ni keadilan pun sama dengan UMNO pula dah. Kita baik. Dalam itulah kata dulu kita cerita pasal kemah besar. Tapi ada orang cerita pasal payung besar. Jadi payung dengan kemah ni mana besar? Beza. Besar kemah kan. Sekejap lagi kita ulas yang itu. InsyaAllah. Nampak gayanya. Jadi saya bagaimanapun saya mendapat laporan bahawa kementerian akhirnya, saudara, semalam saya dah mengatakan apa dah jadi dengan kementerian luar negeri ini. Sebab negara China, negara Thailand masing-masing mengeluarkan rakyat mereka daripada tanah Iran, saudara.
Dan rupanya hari ini nampaknya kenyataan daripada Saudara Fahmi Fadzil. Kabinet hari ini bermesyuarat telah memutuskan bahawa warga kita yang berada di Iran akan segera dipindahkan. Jadi artinya saudara, keadaan di Iran sesuatu benda yang belum menentu lagi. Sesuatu yang tidak ada kata putusnya dan saya nampak peperangan ini akan berlarutan. Kalau ini berlaku saudara, tentulah ia akan melonjakkan juga harga minyak dan juga suasana ekonomi dunia yang tidak menentu. Bagaimana kalau saudara yang punya family di Iran, saudara di Tehran boleh menghubungi rakyat Malaysia di Iran boleh menghubungi 9821 8807 2444 kedutaan besar kita untuk membuat persiapan untuk memindahkan anda segera keluar daripada bumi Tehran. Dalam waktu yang sama, saya nampak gayanya, Saudara Azan, saya meluat mendengar kenyataan Trump ni. Bila dia mengatakan, dia kata, Trump rasa Iran menyerah kalah tanpa syarat. Apa hal pula ni orang dua campur tangan? Boleh saya nak ulang ini sedikit tentang antarabangsa ni? Bukan saja ni tu, bukan saja Trump. Ya. Keseluruhan kata kedudukan Amerika itu memang tak pernah berubah. Siapa saja menjadi presiden Amerika, mereka tetap berfungsi sebagai the police of the world. Itu keadaan sebenarnya. Dan sudah tentu Presiden Trump ni tak mau lari daripada kedudukan atau nature Amerika itu sebagai berkedudukan macam tu. Sebagai abang besar. Sebagai abang besar. Sebagai polis dunia. Polis dunia. Oleh kerana itu, beliau boleh mengeluarkan kenyataan. Dia kata dia bukannya berhasrat untuk membunuh kepimpinan di Iran. Cuma dia kata kesabaran dia nipis. Makin menipis. Jadi seolah-olah dia pula yang berperang dengan Iran. Apa hak dia kata untuk menentukan hukuman. Macam hukuman mati kepada seorang pimpinan di negara lain yang berdaulat. Itu yang sepatutnya dilihat oleh dunia atau kepimpinan negara-negara yang berdaulat di seluruh dunia ini untuk melihat episod Amerika menjadi polis dunia dengan menghukum seseorang begitu rupa harus diberhenti ataupun malah harus dibuang sama sekali daripada hanutan politik ataupun politik antarabangsa sebegitu rupa. Belum ada satu keadaan di mana sebutan ataupun pengisytiharan yang dibuat oleh Presiden Amerika itu dicabar oleh mana-mana negara secara kredibel. Jadi mereka berterusan merasakan mereka kekal sebagai kedudukan polis dunia itu, mereka boleh buat apa saja. Episod yang sama kita tengok semasa kedudukan berlaku di Gaza. Di Gaza. Selain daripada itu ke belakang 10 tahun yang dulu ataupun Syria, kita tengok macam mana kepimpinan Muammar Gaddafi mengalami hampir episod yang sama. Tapi jauh daripada itu tu kita tengok kedudukan yang berlaku di negara-negara ASEAN kita. Kurangnya isu di Vietnam dulu pun tak habis-habis sampai sekarang. Sampai sekarang belum selesai. Isu pencerobohan Laut Cina Selatan belum habis. 2 hari lepas kita dapat tahu ada sumber mengatakan kapal perang bernuklear USS Nimitz telah berada di Laut Cina Selatan. Jadi saya harap beginilah, sebab itu tajuk bincang kita malam ini anak kecil main api. Sebab itu saya amat mengharapkan kalau warga kita masih berbalah sama kita tak selesai. Tapi kalau kita bersatu padu, ini puncanya saya lihat di benua Arab sana tu. Kerana pemimpin-pemimpin mereka bertelagah sama sendiri. Kalaulah tadi saya berbual dengan Datuk Ahmad Maslan sebagai mantan Susah Agung, sebagai ahli parlimen, ahli Majlis Tinggi UMNO. Dan dia bersetuju dengan pandangan saya bahawa negeri Arab, negeri Israel ni kecil sangat. Kalaulah semua pemimpin Arab itu bersatu, saya ingat tak berani dia. Tapi bila mereka tidak bersatu dan mereka diperkotak-katikkan oleh pimpinan ada pula abang besar daripada Amerika, masing-masing ada kepentingan, itulah jadinya. Tapi tak apalah saudara, terima kasih ZMK, saudara Cik Bu, saudara Zekdin dia hantar kirim hati dan sebenarnya mereka ni tu Zan, kalau mereka hantar kirim hati itu bersetuju dengan pandangan kita. Alhamdulillah. Setakat ini 1,500 dah ada yang menonton kita setakat ini, alhamdulillah. Dan saya melihat walaupun Trump
mengeluarkan kenyataan yang keras, tapi Iran nampak gayanya sudah pun melakukan serangan balas. Betul. Dan dia telah bergabung dengan Houthi, bergabung dengan Lebanon. Saya nampak mereka telah pun melakukan serangan dan ini membuatkan warga di Baitul Muqaddas mula seram sejuk lah. Saya juga mendapat laporan katanya bahawa Benjamin Netanyahu juga semula-mula ketar-ketar lah. Itu keadaannya. Selain daripada itu, di Gaza, Ketua Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hari ini mengeluarkan kecaman yang begitu keras kepada Israel kerana melakukan penganiayaan yang teramat kejam terhadap warga Gaza yang beratur nak dapat makanan. Daripada Pusat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu nak bagi makanan, mereka beratur. Dari waktu berbaris tu macam kambing lah mereka ditembak. Dan kabarnya hari ini 156 orang lagi terbunuh. Kanak-kanak kecil yang tidak berdosa. Wanita beratur nak cari makan, bukan bawa senjata pun. Boleh saudara bagi pandangan sikit? Saya rasa takrifan yang diberi pada apa yang berlaku di Gaza itu genocide yang luar biasa. Betul. Walau apa pun reaksi yang diberi oleh pimpinan negara-negara, barangkali saya rasa sebahagian besar pada negara di dunia telah memberi reaksi terhadap genocide bentuk baru yang kalau dulu dia mempunyai ada limitasi-limitasi tertentu, tapi sekarang ni macam tidak ada langsung apa nak dibuat oleh pihak Israel, be it. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Perkataan apa pun tidak boleh menjadi kata kekangan pada mereka. Jadi tidak cukup sekadar dengan kenyataan menyertai kumpulan-kumpulan yang menyuarakan secara keras belum mencukupi. Jadi saya merasakan bahawa kemuncak kepada episod ini masih belum berlaku lagi. Sama ada menghala kepada lebih negatif ataupun positif. Dia masih lagi dalam perkiraan. Tetapi Datuk, dalam suasana ini, kita di Malaysia ada satu kedudukan yang istimewa di mana kita menjadi pengurusi geliran kita menjadi pengurusi kepada negara-negara ASEAN. Yang kebetulan Perdana Menteri kita adalah pengurusi kepada ASEAN dan beliau lebih terkenal jauh daripada itu sebagai tokoh yang memperjuangkan kedudukan secara lantang berterusan di peringkat mana pun. Malah kalau siapa ikuti secara dekat semasa zaman beliau memimpin gerakan pelajar dan belia pada masa itu melalui ABIM ataupun Majlis Belia Malaysia ataupun MAYC atau World Assembly of Youth. WAMI. Saya panggil WAMI. That's right. Pada masa itu beliau membawa mesej yang sama, tapi sekarang lebih kredibel kerana kedudukan beliau pada kursi tersebut. Apakah yang perlu kita mainkan peranan sekarang? Sepatutnya kita melihat bahawa kepentingan kedudukan kursi itu sebagai pengurusi kepada ASEAN yang sekarang ni diagoti oleh berbelas-belas negara sekarang yang menyokong dan memberi harapan bahawa pengurusi ASEAN boleh memain peranan yang lebih berkesan atau mungkin jauh lebih baik daripada fungsi yang dimainkan oleh Kesatuan Negara Arab itu sendiri. Jadi apabila di beberapa forum antarabangsa yang terbaru dalam tempoh 6 bulan kebelakang baru ni, Perdana Menteri yang kebetulan sebagai pengurusi ASEAN telah menyuarakan secara terbuka dalam bentuk memberi takrifan baru kepada apa yang sedang berlaku di Gaza. Soal bantuan kemanusiaan yang secara tradisi sekarang dilihat tidak mencukupi dan Perdana Menteri ataupun pengurusi ASEAN telah menggunakan kedudukan ASEAN sebagai satu ketumbukan baru untuk menyuarakan satu langkah baru. Mesti diberhentikan segera secara serta-merta. Dan saya lihat pengaruh daripada gesaan ini telah pun diambil secara positif oleh sebahagian daripada rakan-rakan di negara-negara Arab sana. Saya kata kita mengharapkan kedudukan ini disokong ataupun diulas dengan baik oleh warga tempatan kerana kebanyakan daripada kita tidak bersetuju tentang apa yang sedang berlaku di Gaza sekarang. Betul. Dia melangkaui agama, melangkaui etnik, melangkaui budaya ataupun melangkaui pahaman politik sekarang. Jadi itulah kedudukan yang kita tak boleh bazirkan sekarang dan sudah tentu tu kita tak perlu
sibukkan diri kita dengan isu remeh-temeh tempatan yang agak orang kata agak pecisan. Ya. Baik anak muda yang terpelajar, golongan profesional patutnya menggarap kedudukan ini untuk menghasilkan satu persepsi baru terhadap negara kita, suasana dalam negara kita untuk menjadikan kita ni benar-benar berfungsi secara maksimal kerana kedudukan ASEAN kita. Ya. Terima kasih Saudara Ibrahim. Saudara, saya kata tadi, saya rindukan Saudara Azhar ni sebab waktu beliau di Parlimen begitulah caranya. Saya yakin kalau saudara di Parlimen tentulah benda ni ada persidangan Parlimen, meletup-letup lah juga isunya. Baik Datuk, kembali pada perbincangan kita tentang tajuk kita lah anak kecil main api. Saya melihat bahawa sejak akhir-akhir ini, dalam masa tahun-tahun terakhir ini baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Tak sampai pada 3 tahun yang Amat Berhormat Datuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Betul. Tapi sudah pun ada diwujudkan pelbagai sengketa dicetuskan. Jadi akhirnya bangsa kita dilihat masih berlarutan. Lebih-lebih lagi dalam saat negara kita ini yang dipacu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya merasakan macam ada elemen-elemen dendam. Orang-orang tertentu yang dendam, yang kesumat, yang tidak terzahir tetapi mereka mengatakan soalnya untuk demi bangsa, demi agama dan sebagainya. Boleh, ini bukan hanya melangkaui parti-parti politik. Menurut tak adalah sebab kita dah bersama sekarang. Betul. Kan? Sila saya ulas. Ya. Sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam negara kita ni berbagai dimensi dan kombinasi sekarang. Kedudukan kerajaan sekarang kebetulan adalah terbentuk daripada hasil gesaan ataupun formula secara perpaduan. Ada daripada kelompok yang dulunya tidak pernah bersama sekarang bersama, digarap, dibincang, dipujuk dan dapat memahami keperluan bersama yang sama tujuannya. Ini adalah kedudukan baru, suasana yang baru. Dan sudah tentu memerlukan satu kemahiran untuk membawa keyakinan ini, untuk berbincang dan duduk bersama membentuk satu pentadbiran yang disebut sebagai pemerintahan dalam negara kita lah, dengan adanya beberapa tonggak utama dan sebagainya. Ini adalah satu fenomena baru yang agak luar biasa. Dan pihak yang kata yang sebelah lagi atau boleh katakan pembangkang telah mencabar kedudukan ini dengan mengatakan tidak akan kekal lama, tidak akan boleh, tidak akan bertahan dan tidak akan boleh ke mana. Itu antara maksima negativiti yang telah dilemparkan kepada kerajaan sedia ada. Walau macam mana pun, ramai juga orang yang berpendapat sekiranya tidak diterajui oleh sosok tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada sekarang, barangkali apa yang dikatakan oleh pembangkang itu menjadi kenyataan. Tidak kekal lama dan sebagainya. Tapi oleh kerana kebetulan, alhamdulillah dengan pengalaman yang ada, latar belakangnya, segala yang telah dilalui selama hari ini, selok belok, lenggok dan corner baringnya telah dirasai oleh beliau. Dan beliau mempunyai satu kedudukan yang barangkali tidak ada dirasai oleh pimpinan yang lain. Maka dengan pengalaman ini telah membuktikan bahawa beliau menjadi elemen gluing yang boleh glue semua kedudukan membentuk satu kerajaan sekarang. Di situlah cabaran yang telah beliau ambil untuk merangka strategi kedudukan untuk melaksanakan untuk kebajikan rakyat dan sebagainya. Banyak program yang telah dibuat di samping mengimbangi kedudukan kepentingan dalam negara, domestic element, domestic issue, bersama dengan secara concurrentnya kepada kedudukan antarabangsa. 2,5 tahun bukan jangka masa yang panjang itu. Terlalu singkat. Tapi itulah dalam masa 2,5 tahun tu kedudukan itu telah berjaya disulam supaya menghasilkan kedudukan seorang. Soal cemohan pendapat dan sebagainya, saya rasa ini adalah hasil daripada idea beliau sendiri. Beliau kata beliau tidak mahu mengongkong, tidak mahu menutup dan tidak mahu orang kata mewujudkan blokej masyarakat dengan kepimpinan negara. Maka apa yang terhasil ini sekarang begitu. Keterbukaan. Siapa saja boleh menyatakan pandangan. Sehingga ada kedudukan tu datang daripada belia yang
seawal umur belasan tahun pun boleh menulis dan menyatakan pandangan dia. Dan disantuni juga. Disantuni juga. Itulah yang kata, ada juga orang mengatakan, don't make it that much, don't be that too much like that. Tapi beliau masih mengatakan, okay, we leave it open. Biarkan pandangan dia. Biarkan. Terima kasih Kanda Juara atas kiriman sekeping hati. Dalam waktu yang sama, saya Saudara Azan dulu duduk dalam barisan pembangkang kan. Betul. Tak pernah dalam barisan kerajaan. Tapi pembangkang hari ini apa berbeza. Yang bagus kita sokong. Tak, dulu berbeza macam sekarang. Sekarang ni kalau bangkang tu macam kata Tom Pil dalam filem Ramli tu. Asyik nak membangkang aja bila nak jadinya. Tak gitu. I would say if they do have a very solid ground, I think tak ada masalah. Betul. Tetapi kalau melulu dengan sentimen yang tidak berasas, saya rasa benda tu dia menjatuhkan martabat sebagai seorang ahli parlimen ataupun kepimpinan pembangkang. Itu pada mata orang ramai atau rakyat yang teramai dilihat tidaklah sebaik mungkin peranan sebagai pembangkang itu dimainkan di semua. Ya, masa Saudara pembangkang, saya pernah bertanya dengan saudara, kenapa tak bercakap soal ini? Saudara berhati-hati memilih isu. Alhamdulillah saya dapat membezakan antara yang perlu, prioritinya, yang mana maslahat utama dan sebagainya, kita dapat timbang pada masa itu. Alhamdulillah. Sebab saudara juga adalah merupakan pimpinan belia waktu itu satu ketika dahulu. Saya aktif dan gangguan pelajar. Betul. Saya merasakan bahawa waktu saudara jadi ahli, bukan nak membudik, tidak. Saya sentiasa waktu itu di masa parlimen, saya selalu ada dekat parlimen. Alhamdulillah. Kan? Kita selalu berbincang dekat parlimen. Saya kata, Saudara Azan, kenapa tak bercakap soal-soal ini? Dan saudara memilih isu. Berertinya bukanlah orang kata asyik nak membangkang saja. Tapi sekarang ni, Saudara Azan, suka tak suka, kita kena terima hakikat. Dunia memandang Dr. Anwar Ibrahim. Saudara, Presiden saudara lah, bukan saya, kat saya, UMNO. Dia dulu timbalan Presiden saya, tapi sekarang ni dah berada dalam keadilan. Saya kena terimalah. Itu realitinya. Tapi dunia melihat beliau sebagai pemimpin yang unggul. Malah saya merasakan beliau semakin kebal. Sebab itu saya ingat kerana kekebalan, kerana pengalaman silam. Sebab beliau melalui liku-liku politik yang begitu menyeksakanlah. Dan pimpinan dunia melihat beliau sebagai the future leaders yang perlu dihargai. Dan boleh dikatakan sejak bila ASEAN, malahan waktu Trump, waktu Trump mengumumkan dasar tarif dia tu, tarif percukaian itu, dunia dikejutkan dengan suasana ekonomi yang tak menentu. Presiden China datang, daripada Cambodia datang. Waktu yang sama, hari itu juga, Pak Prabowo terbang daripada Indonesia bertemu. Kemudian Perdana Menteri Thailand datang dan berbincang nak buat macam mana, Erdogan. Jadi boleh saya katakan bahawa beliau menjadi tumpuan dunia. Tapi kita dalam zaman ni, kita duduk makin hamon dia. Boleh pandai pandangan saya? Sebab tu saya kata tadi, dunia dalam suasana sekarang ni melihat bahawa kita memerlukan seorang ataupun satu sosok atau personality yang dapat dapat glue semua orang, yang semua negara, yang boleh mendakap semua orang dan menjadi magnet untuk berbincang, menyelesaikan banyak isu, terutama isu-isu pencerobohan. Apalagi yang lebih ekstrim, isu genocide yang sedang berlaku sekarang. Kita tengok bagaimana kedudukan atau perbincangan baru untuk menghasilkan BRICS, satu blok perdagangan dan blok diplomasi, diplomatik yang baru tercipta. Mungkin selepas ini akan ada lagi beberapa formula baru yang akan terhasil. Mungkin dari segi perdagangan komoditi, mungkin dari segi agriculture-nya, mungkin dari segi keselamatan makanannya, keterjaminan makanan, mungkin dari segi iklimnya ataupun orang kata global warming di peringkat yang lain yang akan memerlukan satu pimpinan daripada satu negara yang dapat mendakap semua persoalan ini. Sebab itu apabila kebetulan memang presiden saya pun, tapi saya mengenali beliau semasa saya masih lagi dengan pergerakan belia. Saya dengan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung pada masa itu, dengan Majlis Belia Malaysia 20-30 tahun dulu. Jadi saya melihat tidak banyak perubahan dari segi cara beliau, orang kata berubah daripada dulu sebelum jadi
kerajaan sekarang jadi kerajaan, banyak perubahan yang sebenarnya tak ada. Siapa yang betul-betul melalui konsistensi itu dia nampak. Sebab itu saya kekal untuk melihat apa yang beliau cuba untuk tafsirkan sekarang untuk dilihat secara jelas, secara yang tidak orang kata mesti, bukan yang bersifat elementary lagi. Dia cuba untuk impose benda tu secara jelas dan lebih cepat. Pertemuan beliau, undangan yang diterima daripada Presiden Rusia, Presiden China, dan juga negara-negara yang lain. Daripada England India pun. dan sebagai England dan juga di Eropah. Ini kita melihat dalam masa 2,5 tahun menerajui Malaysia, berada dalam kedudukan ini membawa tafsiran bahawa wujudnya satu keyakinan daripada blok-blok negara ini semua, perlunya ada seorang yang berpotensi untuk glowing, untuk mendakap semua itu tadi. Tapi masalahnya, Saudara Azan, bila dalam keadaan begitu, kita dalam negara kita pula melakukan tarnishing. Itulah persoalannya sekarang. Yang melempar batu, yang melempar spana, yang orang kata bermain dengan api, itu pasal tajuk kata anak kecil main api itu sebenarnya. Kebanyakannya akan berakhir dengan tragedi. Anak kecil yang main api itu, akhirnya kurang-kurang tangan dia akan hangus ataupun sakit. Tak ada anak kecil yang main api berakhir dengan mencipta lampu untuk beri beri cahaya. Tak ada. Itulah pasal peribahasa tu mengingatkan kita, anak kecil main api itu kita kena monitor. Jadi kepada kepimpinan negara, kepada yang peringkat sedang bermain api dengan melontarkan, menggunakan media sosial, medsos dan sebagainya yang berbagai sekarang, yang mendokong keterbukaan, terpaksa diberi seluar-luasnya terbuka untuk menyatakan pandangan. Sebenarnya mereka ni membentuk mainan api yang akan sukar dikawal. Kadang-kadang mereka yang menggunakan saluran ini menyatakan pandangan yang tidak mempunyai timbalan, orang kata menimbal dengan satu akal yang murni itu, tak disokong, dibalut dengan satu, orang kata satu pertimbangan yang betul, dia akan menghasilkan satu negativity, negatif. Kadang-kadang ibu bapa mereka sendiri tidak mengetahui perkara itu. Apalagi komuniti yang jauh lebih jauh sikit daripada lingkungan keluarga mereka. Tetapi benda ni sedang giat berlaku kerana mereka percaya keterbukaan itu membolehkan mereka menyatakan apa saja. Saya rasa dalam keadaan kepentingan yang ada sekarang ni, dengan kedudukan yang berlaku dalam dan luar negara, dengan tugasan yang perlu dimainkan oleh pimpinan negara sekarang, api ni perlu kita padamkan. Perlu dipadamkan. Kalau api ni kecil-kecil ni bolehlah kita guna, tapi kalau besar boleh membahayakan. Mungkin orang kata api apa kecil jadi kawan, bila besar jadi lawan. Sebenarnya tidak. Api bentuk sekarang ni yang berbentuk amarah ni, daripada awal tu memang jadi lawan dah. Betul. Dia tak mustahil api yang kecil itu kita boleh jadikan kawan. Baik, saudara mengenal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia orang yang begitu tegas. Saya selalu berkatakan bahawa punca antara berlakunya perselisihan faham waktu beliau menjadi timbalan Perdana Menteri dulu. Saudara Azan je, masa tu dalam blok pembangkang. Betul. Bila saya mengatakan bahawa puncanya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan ataupun meminda akta anti rasuah. Bagi saya itulah puncanya, bukan cerita lain. Banyak orang kata itu sebab saya rasa sebab beliau meminda akta anti rasuah, dan sekarang ini beliau mahu mempertahankan usaha-usaha SPRM. Betul. Jadi dalam usaha memerangi rasuah itulah membuatkan ada pihak-pihak yang tidak senang. Betul. Maka itulah dicipta kepelbagaian untuk menjatuhkan beliau. Boleh Saudara Azan jelaskan? Baik, itu. Seawal tahun 2012 telah ada kenyataan yang agak keras dan kredibel daripada pihak PDRM, pihak SPRM, dan pada itu pihak Kementerian Kewangan sendiri yang diketuai oleh Menteri Ekonomi pada masa itu. Tan Sri Noh Yaakob pada masa itu membentangkan satu dapatan bahawa setiap tahun belanjawan negara telah dibazirkan sebanyak 50 bilion. Pada masa itu belanjawan negara hanya berjumlah 291. Saya masih ingat lagi. Daripada 291 bilion setahun belanjawan negara, 50 bilion
dianggap sebagai satu yang bocor, yang leakages, satu pembaziran yang tidak dapat dibendung daripada tahun ke tahun. Itu adalah orang kata itu adalah satu pembentangan yang dibuat di dalam parlimen pada masa itu. Ya. Jadi bayangkan selama 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke hadapan ini membawa kepada tahun 2020 dan 2025, kita boleh bayangkan sekiranya bocoran ini tidak dapat dibendung atau ditutup daripada, ialah sumbernya daripada elemen rasuah, dari segi pembaziran, dari segi illicit outflow, capital dan sebagainya. Benda ini sedang berlaku dan berlaku lagi, dan benda itu transformnya dalam bentuk yang pelbagai sekarang. Sebab itu saya fikir langkah untuk mewujudkan akta pencegahan rasuah pada zaman itu oleh beliau sebenarnya melampaui zaman. Mungkin pada masa itu beliau menjangkakan, mentafsirkan bahawa elemen ini akan berterusan berlaku dan dia akan evolve pada benda-benda yang lebih orang kata lebih kronik lagi. Tapi Datuk kena juga orang kata memikirkan tentang, ada orang kata kenapakah benda ni berlaku di kalangan usahawan Melayu saja? Adakah rasuah ni melangkaui kaum, melangkaui agama dan sebagainya? Tapi perkara ini hanya diulas, dibawa oleh orang yang mempunyai motif politik. Kalau ditengok secara keseluruhannya, dari segi kebocoran dan sebagainya, dia tak ada kena-mena dengan kaum. Tak ada. Dia adalah urusan menguruskan, menjaga dan meneliti bahawa kebocoran, leakages ataupun penyalahgunaan ataupun rasuah ini harus dibendung daripada peringkat yang serendah-rendah mungkin. Apa yang sedang berlaku sekarang itu adalah pembongkaran ataupun orang kata bring it to surface yang dulu tidak dibuat. Tapi Menteri Kewangan ada menyebut, Perdana Menteri ada menyebut, dia tidak berminat untuk mengambil tindakan sebegitu dilihat sebagai kejam dan sebagainya. Apa yang motif yang ditupukan ialah untuk memulihkan atau mendapatkan semula, pulangkan balik kepada kerajaan, kita akan pulangkan kepada rakyat. Digunakan dalam bentuk belanjawan. Saya dapat tahu, walaupun saya tidak terlibat secara formal sebagainya, ikutan saya dalam sosial media dan berita sebagainya, kita sedang merangka belanjawan baru untuk dibentangkan. RM13. Betul. Dan juga belanjawan tahun 2026 yang akan mencapai tahap matangnya dalam masa 2 bulan daripada sekarang. So sekarang sedang dibentuk, dilihat, diperincikan manakah bidang yang harus ditumpu dan sebagainya, termasuk untuk melihat berapakah keupayaan kerajaan kita untuk menghasilkan revenue ataupun hasil untuk menampung belanjawan kita. Saya cukup yakin sasaran yang diberi, yang diletakkan asas oleh Menteri Kewangan dan Perdana Menteri ialah untuk memperkecilkan defisit dan juga untuk melihat bagaimana belanjawan itu dapat dijana untuk menampung perbelanjaan kerajaan melaksanakan belanjawan tahun 2026. Kalau kata belanjawan sepanjang tahun 2025 dilihat keberkesanannya kerana terganggu oleh elemen kebocoran, rasuah dan sebagainya sikit sebanyak, tetapi episod ini sebenarnya episod untuk berusaha menutup lompang tadi itu. Lompang kebocoran. Dan saya harap dan saya nampak ada keyakinan belanjawan tahun 2026 adalah belanjawan sebenar yang akan dibentangkan mengambil kira dapat menutup kelompangan yang sedang berlaku sebelum pada ini, insya-Allah. Terima kasih Saudara Fazilah. Saya nak berjelaskan ada teman-teman terima kasih Saudara Fazilah, sekeping hati untuk saya Saudara Musa marah sembang-sembang lidah tak bertulang. Tidak, saya betul secara jujurnya saya menyatakan bila saya mengundang Saudara Azan, beliau adalah daripada Parti Keadilan. Parti Keadilan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tak adalah
tak molek lah pula kalau saya nak buat comparison ataupun membandingkan antara kepimpinan beliau dengan kepimpinan. Kami tentulah mendewakan ataupun kita merasakan bahawa Datuk Najib adalah antara pemimpin terbaik. Saya ingat Datuk Azlan juga dapat merasainya. Tapi saya rasa bukanlah kita nak muji Datuk Anwar Ibrahim. Cuma Datuk Seri Najib ada caranya, itu UMNO. Kan? Tak orang kata tak molek lah kalau Datuk Azlan nak mengulas, kadang begitu nanti. Boleh tu. Saya merasakan begini, ada beberapa inisiatif yang besar yang telah dimulakan, dimulakan seperti mewujudkan rangkaian ECRL yang diteruskan oleh kerajaan kepimpinan Datuk Seri Anwar kerana keperluan itu. Dan adanya beberapa lagi PEN Borneo. Ya, PEN Borneo yang untuk kepentingan rakyat di Sabah dan Sarawak. Perkara itu diteruskan dan walaupun ada perundingan untuk berlaku sedikit penjimatan dan sebagainya, tetapi idea pelaksanaan itu dimulakan dan sekarang diteruskan. Apa yang baik diteruskan. Jadi saya lihat kedudukan apa yang berlaku dalam negara kita ni sebenarnya adalah kombinasi. Bukan peranan seorang. Dia ada kombinasi. Betul. Yang terdahulu dengan sekarang. Dan saya rasa Perdana Menteri berkali-kali dan konsistensi mengatakan apa yang baik, polisi yang baik akan diteruskan. Saya rasa agak terkejut apabila Perdana Menteri mengatakan begini. Kita tak minat untuk sangat menghukum, mengenakan orang, menghukum atau mengheret atau sebagainya. Cukup sekadar pulangkan balik. Itu je. Pulangkan. Tidakkah orang kata agama kita juga menggariskan ataupun mencadangkan perkara yang sama? Betul. Kalau kata benda tu rasa terkilaf, pulangkan. Pulangkan. Soal persepsi atau soal pengurusan perundangan atau peraturan itu perkara yang lain. Wujud satu kesedaran, satu kesediaan untuk kata memulangkan dan memohon maaf atas apa yang barangkali khilaf yang berlaku. Saya rasa itu lebih murni cara kita melihat the way forward pada negara kita. Yang kepada orang muda sekarang yang ialah yang suka dan gemar untuk memberi pandangan, ada yang melulu, ada yang ekstrim, ada yang pasif dan sebagainya. Tak apa, mereka boleh kekal untuk memberi pandangan, tetapi kena beringat apa yang Datuk sebutkan tadi, everything has a consequences. Ada apa ni? Ada kesan dia. Baik, Saudara Azlan. Kita tinggalkan dulu cerita kisah Datuk Anwar Ibrahim. Jadi saudara punya presiden kan. Nanti kalau ditanya orang kenapa pula tak cerita pasal presiden ni, boleh juga bukan. Setara juga ada pimpinan keadilan di Terengganu. Cuma saya melihat ni masuk balik keadilan. Apabila lewat sebulan yang lalu, satu Melaya saya katakan heboh apabila tentang adanya penyakit yang pernah dialami oleh UMNO. UMNO pernah mengalami masalah waktu pertandingan jawatan timbalan presiden, jawatan presiden. Kemudian nampaknya sekarang ni keadilan sudah mengalami suasananya. Jadi malahan ada yang mengatakan berlakunya keretakan dan perpecahan. Ada juga tuduhan mengatakan bahawa adanya elemen-elemen kronisma dalam keadilan. Boleh Saudara Azlan terangkan? Elemen kronisma ni dia adalah akronim saja. Maksudnya nak diulas secara detail, barangkali dia tidak menepati keadaan sebenar. Tetapi perkataan kronisma tadi itu adalah satu falsafah yang besar. Kan? Dia mungkin berlaku dalam satu keluarga, satu kampung, satu komuniti yang kecil dan boleh berlaku. Tapi apa yang telah berlaku dalam parti PKR baru-baru ini sebenarnya tidaklah suasana yang terlalu menggemparkan. Apabila satu parti mencapai tahap 10-20 tahun, 30 tahun, memang dinamiknya memang begitu. Di Malaysia apabila satu parti telah mencapai usianya dan juga keahliannya melebihi 1 juta, kita punya penduduk negara Malaysia yang menjadi warga negara hanya dalam sekitar
30 juta saja. 34. Tadi Dr. Datuk Ahmad Mazlan disahkan. Okey, 34 juta. Ha. Warga negara. Ya. Okey, yang boleh terlibat dengan unsur kepartian ni barangkali ada dalam 15 juta saja. Yang lain kanak-kanak dengan orang tua. Betul. So daripada 15 juta rakyat Malaysia yang boleh terlibat, kalau dah ada 1 juta, itu mempunyai keahlian PKR sekarang 1.4 juta lebih kurang. 10%? Itu agak 10%, agak tinggi juga tu. Tinggi. Jadi UMNO melalui perkara yang sama dulu. Ya. Apabila mencapai statistik begitu, maka berlakulah orang kata hasrat dan sebagainya secara politik kepartiannya, maka akan ada wujud kelompok, kecenderungan dan sebagainya. Patronage politik memang tak boleh dinafikan tu. Dalam apa-apa bentuk politik negara mana pun, political patronage tidak dapat dinafikan. Sama ada nak diamalkan secara mutlak atau tidak, itu perkara yang tidak dapat kita elakkan. Patronage tu maksudnya dalam bahasa Melayu kita ni... Maksudnya penaungan politik. Penaungan politik. Politik naungan, ya. Ya. Kalau pun tidak secara official, secara non-official itu tak berlaku. Orang akan mengatakan presiden ini mahu orang ini, presiden ini mengatur ini dan sebagainya. Tambah-tambah pula yang bertanding kali ini anak sendiri. Anak dia. Itu adalah persepsi yang mudah disebut dan dirangka. Walau macam mana pun, saya tengok, saya tidak terlibat secara langsung juga dan saya tidak berhak untuk tapi cabang saudara mencalonkan. Betul, betul. Itu dari segi apakah ada arahan? Tidak. Sebenarnya Puan Nurul Izzah ni telah lama dekat dengan negeri Terengganu sebab beliau terhasil kedudukannya kerana masa ibu beliau Datuk Seri Dr. Wan Azizah pada masa itu memimpin parti. Kebetulan pada masa itu Datuk Seri Anwar masih lagi di dalam penjara. So ibu beliau banyak menumpukan kedudukan di belah pantai timur, itu Terengganu, banyak kali. Dan Puan Nurul Izzah mengambil kesempatan itu untuk, orang kata, untuk mengasah pengaruhnya untuk didekati, kerana beliau tahu di kawasan pantai timur, golongan yang membuat keputusan politik ni ramai di kalangan orang wanita. Daripada wanita. Kelantan, Terengganu dan Pahang pada masa itu. Oleh kerana itu, influence ataupun pengaruh beliau dari sudut pembangunan politiknya banyak di sebelah sana. Itu saya terkejut sampai the whole of Terengganu mencalonkan beliau. Betul, sebab pada masa kita tidak ada kedudukan dalam kerajaan, beliau selalu datang dan memberi perhatian kepada golongan bawahan. Jadi secara naturalnya pada masa itu orang kata menganggap beliau ni sebagai berpotensi untuk mengambil kata perhatian. Tapi tidak bermaksud saudara Rafizi, Datuk Seri Rafizi ini tidak ataupun mengabaikan. Cumanya begini tu. Rafizi berasal daripada Besut. Dibesarkan di Kemaman, duduk di Kuala Lumpur dan luar negara, kemudian di Pandan. Jadi kedudukan itu lebih menjadikan beban kepada beliau kerana orang Terengganu menganggap, kenapa awak daripada Terengganu, kenapa tidak mengambil perhatian ataupun orang kata mengetuai di Terengganu. Itulah sebab mengapa saya daripada Indra Mahkota sebagai ahli parlimen dipindahkan Terengganu atas kedudukan itu. Tapi alangkah baiknya sebenarnya kalau Rafizi pada masa itu atau pada masa sekarang menumpukan kepada cabaran itu sepatutnya. Dalam masa Terengganu memerlukan satu rangka yang lebih besar, yang lebih berkesan, kita boleh mewujudkan kombinasi di antara orang lama, orang baru dan anak muda, barangkali mempunyai satu motif yang formula yang lebih dinamik lebih baik. Tapi saya harus menyatakan Perdana Menteri berkali-kali menyatakan mengharapkan Rafizi diberi laluan mudah. Sebab tidak bertanding. Kemudian selepas tidak berkesan memberi saranan itu, berlaku juga tidak dapat dibendung, maka Perdana Menteri mengharapkan beliau supaya stay sebagai Menteri Ekonomi. Memerlukan gaya beliau dan sebagainya, tapi Puan Nurul Izzah menawarkan jawatan untuk dilantik, maka beliau masih begitu. Saya agak cenderung untuk mengatakan dorongan itu adalah disebabkan beliau lebih awal membuat kenyataan bahawa sekiranya tidak berjaya mempertahankan jawatan, beliau akan meletak jawatan. Jadi dorongan itu
yang menyebabkan beliau berkeras untuk mengotakan kata beliau. Sebenarnya sepatutnya mengotakan perkara yang tidak terlalu positif ni tak perlu sebenarnya. Jadi artinya tidak berlaku perpecahan lah ya. Saya tak merasakan ada perpecahan, cuma kecenderungan untuk berpihak tu ada. Ada. Masa akan mengubati perkara ni. Saya rasa politik berbentuk peribadi ni sebenarnya tidak sangat tidak sangat melekat di hati kebanyakan orang, terutama ni kawasan Pantai Timur. Kita ada banyak tokoh pimpinan di Pantai Timur. Kita ada Tengku Razali. Kita ada Ahmad Sabri Cik pun daripada Terengganu. Daripada Kelantan kita ada ramai lagi kepimpinan yang kredibel. Tetapi politik berbentuk personality ni sebenarnya ada, tetapi tidak akan berpegang atau mengakar begitu lama. Tidak sustain lama. Kerana negara kita bukanlah bergantung kepada satu orang ataupun satu personality. Itu juga yang digambarkan oleh Perdana Menteri sekarang. Dia sendiri bukannya boleh buat apa. Dia memerlukan satu garapan lebih besar, tim lebih besar. ASEAN sebagai contohnya, beliau nak menggunakan ASEAN sebagai satu ruang lingkup yang besar, gerombolan yang besar untuk berdepan dengan satu situasi yang lebih mustahak di peringkat global. Dan saya ingin bertanya kepada Saudara Azlan sendirilah, secara peribadi lah, sebab saudara daripada pembangkang sekarang ni jadi kerajaan. Jadi memanglah kadang-kadang orang amat mengharapkan adanya ghamimah politik. Kan? Bila jadi kerajaan. Ghanimah. Betul. Bila dah jadi kerajaan, nak itu, nak ini, tak dapat, marah. Apakah ini juga ada dalam Parti Keadilan? Saya tak dapat menafikan secara total. Kerana kita mempunyai beberapa generasi sekarang. Ada generasi yang lama, generasi pertengahan, generasi baru, ataupun ada generasi yang baru saja, Z. Generasi yang baru melepasi peringkat yang membolehkan mereka terlibat dalam politik. Peringkat baru. Jadi ada perbezaan dari segi menguruskan perbezaan ini sangat mustahak. Betul. Sangat mustahak. Menyebut tentang ghanimah, tidak ramai yang merasa berpeluang merasai dunia ini. Dunia sebagai pembangkang, dunia sebagai kerajaan, balik kepada pembangkang, kemudian jadi kerajaan semula. Memang UMNO mempunyai pengalaman yang sangat luas. Cukup luas. Cukup panjang lah. Cukup panjang dan cukup luas. Jadi pengalaman ini sangat berharga sebenarnya. Bukan pengalaman untuk memberi kita komposisi untuk merasa kecewa, tidak. Saya tak rasa. Saya tak nampak ada kepimpinan UMNO sekarang yang merasa kecewa atau menggambarkan sifat kecewa. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Kekentalan tu lebih besar daripada kekecewaan. Menyebut tentang ghanimah tadi, saya peribadi pernah orang kata Allah SWT pernah mendedahkan saya terhadap aspek ini. Saya tak tahu kekuatan saya datang daripada mana pada masa itu. Saya pernah ditawarkan dengan benda yang sangat lumayan. Masa awal tahun 2009 apabila berlaku lompat parti pada masa itu. Ada 6 orang pimpinan PKR, ahli parlimen yang melompat parti. Unsur ataupun punca sebagainya kita ketepikan. Itu tidak penting untuk kita bincangkan. Tetapi peristiwa tawaran untuk lompat parti itu wujud pada masa itu. Ada yang tidak tahan dan terus berakhir dengan lompatan. Kemudian ada juga isu berkenaan cuba untuk meyakinkan kita supaya membuat pengakuan terhadap isu-isu yang agak aneh pada masa itu dengan habuan juga. Digunakan sebagai habuan. Saya tidak mengatakan benda itu datang daripada pihak mana-mana. Dan saya tidak rasa ada kaitan dengan kepimpinan UMNO pada masa itu. Dia datang daripada individu yang mempunyai kedudukan, niat yang tidak baik terhadap individu Datuk Seri Anwar Ibrahim Padis. Bukan datang daripada kepimpinan keputusan parti. Tidak. Saya menolak perkara itu sama sekali. Tetapi datang daripada individu tentu. Tetapi pada masa itu saya diberi satu ilham pada masa itu. Bentuk rasuah politik ni sebenarnya kalau sekali kena dia akan berpanjangan dan dia tidak akan sembuh daripada kedudukan itu. Sebab itu
ghanimah dalam politik ini sebenarnya kalau diletakkan sebagai satu target yang tonggak utama dalam penceburan dalam politik, dia tidak akan ke mana tu. Ya, ya. Sebab itu saya saya nak tanya apakah ada dalam keadilan? Ada yang mencuba. Ada yang mencuba. Tak, so akhirnya mereka mengatakan kita dah berjuang begitu lama Dr. San Ibrahim, kena berlantan, kena gas boleh mata, kena air gatal dan sebagainya. Sekarang ni dah jadi Perdana Menteri, takkan kami tak ada apa-apa pun. Sebenarnya ada golongan yang sebegitu meluahkan harapan atau permintaan dia untuk merasa ini sebenarnya adalah naluri biasa manusia. Ini kalau ditolak sifat politiknya naluri biasa manusia memang begitu. Anak-anak di rumah pun apabila dilihat ibu bapa sekarang bertukar daripada zaman rumit sulit kepada zaman yang senang sikit, mereka memang nak mengharapkan begitu. Betul. Itu naluri biasa. Kalau biasanya anak-anak kecil dia main gasing, sekarang nak minta beli komputer pula. Itu kita tak boleh salahkan mereka. Tetapi menguruskan cara memenuhi keperluan mereka itu memerlukan satu kebijaksanaan dan cara yang betul. Dan mereka juga harus diberi panduan cara untuk memohon, melayakkan kita mendapat dan sebagainya, perlu ada kaedah tertentu. Kita tidak boleh bending the rules atau melanggar apa saja peraturan yang ada, tidak boleh, kan? Tapi saya rasa apabila kepercayaan kita kata kebanyakan daripada ahli yang mari daripada makan, kebanyakannya susah, kebanyakannya tak ada kesulitan kewangan dan sebagainya. Itulah sebenarnya datang peringkat awalnya keputusan untuk menghapuskan kemiskinan tegar tadi. Itu antara prinsip nombor satu yang disebut, kemiskinan tegar mesti dinoktahkan selewat-lewatnya 31 Disember tahun 2025. Itu impian yang diasak supaya dapat dilaksanakan. Kenapa? Kerana kumpulan ini ramai kumpulan daripada ahli-ahli yang berharap akan ada satu kedudukan untuk merawat derita. Walau macam mana pun, ada setengah negeri complete 100% dapat dilaksanakan, ada negeri yang masih lagi beberapa peratus masih lagi tertinggal, dan perkara ini tidak ditinggalkan. Perkara ini masih ditumpu dan masih lagi diformulasikan, dan saya rasa insya-Allah dalam belanjawan 2026 kedudukan itu akan ditambah untuk disegerakan. Dan oleh kerana ada pihak mengatakan bahawa kadar kadar gaji minima sekarang ni telah ada garis panduan baru, telah bergerak daripada garis panduan 1,500 dulu kepada 2,000 lebih. Saya rasa ini adalah satu anjakan yang baru yang nak dibawa oleh kerajaan. Sekiranya berjaya diletakkan asas yang baru, maka kita akan dilihat golongan yang mengharapkan berlakunya sedikit, merasa sedikit apa ni, akan dapat menikmati. Bukan ghanimah lah. Bukan ghanimah. Tak, saya menyebut perkara ini kerana satu ketika dahulu, saya lantang bercakap, satu ketika dahulu UMNO, parti UMNO waktu jadi kerajaan, UMNO dilihat sebagai ladang untuk pihak-pihak tertentu mengaut kekayaan. Akhirnya mereka yang mengaut kekayaan itu telah pun meninggalkan parti UMNO. Bila kita jadi sekarang ini saya lihat bahawa mereka merasakan mungkin keadilan pula adalah sebagai sawah baru, ladang baru ataupun lumbung baru. Apakah saudara sedar adanya pihak-pihak yang berkepentingan sebegitu? Perkara itu berlaku tu. Ada penghijrahan, migrasi daripada pembawa harapan masuk dan sebagainya. Mobiliti kepimpinan ni sebenarnya berlaku di mana-mana negara sekalipun. Sama kan. Apatah lagi kita mengamalkan sistem sistem demokrasi berparlimen bersifat amalan kita sekarang. Dia migrasi ni perkara yang normal pada masa. Cuma yang menjadi skop fokus ini adalah migrasi di kalangan pimpinan yang mustahak. Parti ini yang pimpinan yang mustahak parti ini masuk parti ini, daripada UMNO masuk kepada PKR, PKR pergi kepada UMNO, ataupun sebaliknya, ataupun mungkin daripada parti terlain. Okey, walau macam mana pun, pada pandangan saya,
kita boleh dan patut harus menerima mana-mana personaliti politik ataupun pimpinan yang membuktikan kredibiliti dan juga keupayaan mereka menyumbang kepada parti dan juga idea kepada pembangunan negara. Waima apa kedudukan atau jabatan ataupun kementerian yang diceburi itu, kalau boleh menyumbang kepada memformulasikan satu idea atau cadangan untuk diimplement bagi kebajikan rakyat ataupun rakyat secara menyeluruh, why not? Why not? Kepada kepimpinan kita, buat apa kita nak runsing sangat atas kedudukan itu? Saya melihat begini, Saudara Azan, sebab ada orang melihat bahawa toward the end, matlamat menghalalkan cara. Matlamatnya apa? Naratifnya apa? Naratifnya kalau dulu lumba-lumba nak menyertai UMNO kerana di situ UMNO lihat seperti gula. Banyaklah semut berkerumun waktu itu. Saya masih ingat lagi zaman Datuk Seri Najib. Jadi Perdana Menteri, Allah punyalah ramainya. Boleh katakan kita nak jumpa pun kadang tak. Sedangkan kita kawan lama, tapi kita ada masalah. Orang lama tak ada masalah. Tapi mereka yang mengambil kesempatan. Akhirnya bila satu berlaku, Datuk Seri Najib ditinggalkan. Dan sekarang ni perkara yang sama saya lihat sudah, apakah ada bunga-bunga sedemikian dalam Parti Keadilan. Yang akhirnya nanti kalau jadi suatu perkara berlaku, maka apa yang dialami Datuk Seri Najib akan dialami oleh Saudara Ibrahim. Boleh saya bagi jelaskan? Saya ucapkan na'udzubillah min zalik kerana kedudukan sekarang ni yang getirnya sekarang ialah di hadapan kita masih lagi kadar unemployment rate kita masih lagi di tahap 3%. Maksudnya kadar pengangguran kita berlegar dari sekitar itu. Sedangkan apa yang disasarkan, kalau betul nak tengok kesejahteraan rakyat kita meningkat, kedudukan kadar pengangguran kita mestilah di bawah 2.7 ataupun 2.5%. Yang agak sukar untuk melaksanakan perkara itu, tapi tidak mustahil. Kedudukan hutang negara sekarang ni masih lagi berlegar daripada tahap 1 trilion lebih. 1.3 triliun. 1.3 trilion ataupun mungkin lebih. Atau mungkin ada perkara yang masih kita belum ketahui secara surface-nya. Mungkin ada hutang luar negara yang bersifat jaminan kerajaan dan sebagainya. Bond dan sebagainya. Yang sebagainya. Instrumen-instrumen kerajaan yang masih terselindung dan sebagainya. Walau macam mana pun, hal ini mesti ditangani oleh kerajaan sekarang. Kerajaan mana? Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar, Kerajaan Madani dengan kombinasi daripada UMNO, daripada parti-parti yang menggautui kerajaan perpaduan. Kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab ini. Dan saya rasa siapa yang lari daripada tanggungjawab ini ibarat seperti lari daripada medan perang. Di mana agama kita mengatakan orang ini diharamkan memasuki syurga. Kerana lari daripada medan perang. Apa nak diistilahkan kalau rakyat kita ramai lagi dalam keadaan susah, yang mengharapkan kedudukan lebih baik, tapi kita lari. Apa istilah dia gitu? Baik, akhirnya saudara sebagai ahli keadilan, ahli pimpinan keadilan, sebab sekarang ni suka tak suka antara keadilan dengan UMNO ni dilihat sebagai macam abang adik lah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana saudara melihat kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi selaku pemimpin UMNO dan hubungan beliau menjamin supaya warga UMNO sentiasa rapat dengan keadilan, terutama di sana. Buat masa ni, kedudukan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid sama lebih kurang dengan kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam aspek glowing tadi. Mendakap. Tanpa Datuk Seri Zahid Hamidi di dalam UMNO, saya rasa tokoh yang boleh glow kedudukan UMNO di semua peringkat tu masih agak jauh. Agak jauh. Jadi elemen untuk mempendakapkan semua pihak ni sangat perlu kerana buat masa sekarang pentadbiran negara kita adalah terdiri daripada kombinasi ini. Kita tak boleh lari. Nak buat keputusan, nak buat formulasi, nak buat undang-undang, nak buat apa saja sekarang, dia tergantung kepada kombinasi ini. Dan kebetulan Datuk Seri Zahid adalah elemen yang dapat gluing, yang melekatkan semua pihak, magneting semua dalam UMNO, kepimpinan yang ada, menjadikan dia agak stabil sekarang, dan kestabilan itu diperlukan untuk membuat keputusan, membentuk polisi baru untuk
negara dan juga rakyat. Tanpa kedudukan stabil ni agak susah kita duduk. Baik, saya dalam keadaan sekarang ni seronok sembang. Dan Saudara Azan kena datang sekali lagi ni. Banyak benda nak cakap sebab dia tiba-tiba melangkaui waktu tu. Tok Azan sudah melangkaui 4 minit. Jadi saya tengok admin saya bagi signal apa semua tu. Tadi dengan Datuk Ahmad Mazlan pun sama juga, terlajak juga 1-2 minit. Tapi okey lah 1-2 minit. Tapi bagaimana untuk teman-teman 15,000 yang menonton kita ni? Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang menonton. Sepatah 2 kata untuk saudara. Well, saya harap kita semua menggebelin tenaga, fikiran dan juga hati sekarang ni. Bukan saya berperingkat kata berkata-kata. InsyaAllah kita dalam satu kedudukan yang mustahab. Kita ada belanjawan baru, kita ada kedudukan dalam ASEAN. Kita perlukan sokongan rakyat secara ramai. Kita ramai-ramai kena pikul urusan ni bersama. Ringan sama dijinjing, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sekarang giliran kita untuk pikul. Ya. Jadi kita kena sangguplah pikul. Sementara bila jadi ringan, kita jinjinglah sama-sama insya-Allah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Azan atas sudi hadir ke studio kita malam ini dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Teman-teman, malam besok kita akan bersama dengan TPR Razak, Ketua UMNO Bahagian Kepung. Kita akan membicarakan tentang derita warga kota pula. Beliau adalah merupakan pimpinan UMNO, sekarang musim-musim UMNO bersidang ni sekarang ni. Tapi selamat bersidang. Dan kita tak ada pemilihan kali ni, legalah sikit. Okey, teman-teman semua, santunilah keluarga anda. Jalinan kasih itu mesti dikentalkan. Kita jumpa lagi malam esok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, saudara. Assalam. Terima kasih.